Jom kita baca. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O. Diberi panjang lengkuk meja EF ialah 25 dan sudut EOF ialah 1.284 radian. Okey, jom kita bongkar dulu apa yang maklumat dekat sini. First kali saya nak bagi tahu yang dekat bulatan ni dia ada dua jenis. Satu major, satu minor. Major ni yang bahagian besar, minor ni yang bahagian kecil. Jadi tadi dia ada bagi tahu lengkuk major EF ialah 25. Major apa? Besar kan? Maksudnya yang ini sampai sini, which is lengkuk dia ialah 25 cm. Lepas tu dia bagi tahu lagi sudut EOF ialah 1.284. Yang ni boleh jadi EOF kan? Yang ni kat sini boleh. Yang ni pun boleh jadi EOF. Yang ini dia bagi yang dekat sini. Maksudnya ini lengkuk apa? Sudut untuk apa? Sudut untuk minor. Boleh ke kita cari yang untuk major? Boleh. Macam mana? Jom kita tengok satu pengetahuan waktu law form dulu. Awak ingat tak yang satu bulatan sebenarnya 360 darjah. Ataupun dalam radian kita akan dapat dia 2 pi. Cuba tengok balik. Dekat sini dia dalam darjah ke dalam radian? Dalam radian kan? 1.284. Total ni berapa? Tadi saya bagi tahu 2 pi. Maksudnya boleh tak saya tolak 2 pi dengan benda ni untuk kita dapatkan yang ini? Boleh? Itu je untuk idea soalan A nanti. Jom kita tengok soalan A. Jejari dalam sentimeter bulatan itu. Dia nak suruh kita cari jejari. Jejari ni apa? Jejari ni ialah R. Radius. Kalau dalam bahasa Melayu, J. Jejari. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena tengok formula apa yang kita boleh guna. Kita boleh guna formula S sama dengan R theta. S ni panjang lengkuk. R ni jejari yang kita nak cari. Theta ni sudut yang kita kena guna. Yang information kita ada kat sini apa? Dia punya S kan? 25. R nya kita nak cari. Theta ni kita ada tak? Tak ada. Jadi macam saya cakap tadi, boleh tak kita cari yang ni? Boleh. Macam mana? 2 pi tolak yang ini. Itu yang kita buat. Sudut meja, sebab kita nak cari sudut yang besar kan? Meja EOF ialah 2 pi tolak 1.284. Pi nya saya tukarkan dengan 3.142. Tekan kalkulator, awak akan dapat 5 radian. Sekarang ni kita dah ada. Kita dah ada S. Kita dah ada dia punya sudut. Boleh tak kita cari dia punya R? Boleh. Tinggal masukkan je dalam formula. Dia cari bulatan R. Guna formula tadi. 25 dia punya panjang lengkuk. R ni kita nak cari. 5 kita dah cari tadi. Dia punya sudut 5 radian. Campak sebelah. Ini darab jadi bahagi. Awak tekan kalkulator. R nya akan dapat 5 cm. Untuk soalan B pula, dia suruh buat apa? Cari panjang lengkuk minor EF dalam sentimeter. Ni dia nak apa? Minor. Maksudnya dia nak lengkuk yang kecil ni. Dia nak lengkuk yang kecil ni je. Kita dah ada ke? Kalau dekat formula, S sama dengan R theta, yang kita patut ada ialah R dengan dia punya theta kan? Untuk cari dia punya panjang lengkuk. Yang sekarang kita ada kat sini ialah dia punya theta ataupun sudut. Jejari kita dah ada ke? Ada? Tengok soalan A. Jejari bulatan. Maksudnya kita boleh guna information soalan A ni untuk soalan B. Jadi awak tinggal buat je. Masukkan dalam formula. Kita tadi dah buat dah 5 cm. Theta kita kat soalan bagi 1.284. Awak tekan kalkulator. Pupap dapat 6.420 cm. Dah siap.